Kita akan ambil tindakan. Tapi tindakan tu mungkin akan memakan masa sedikit. Dia tak macam dulu. Dulu kalau kita ada ISA, orang takut sikit. Kan? Ada isu ni kita akan tangkap dulu. Tangkap, kalau bawa ISA tu kita ada 60 hari untuk soal siasat. Kan? Tak payah 60 hari, duduk seminggu dan kita cukup lah. InsyaAllah dia akan sedar balik. Kita akan lepas balik. Ya? Jadi kita dapat meredakan keadaan tersebut. Tapi sekarang ni, ISA tak ada. So semua pun kita nak guna pun susah sekarang ni kan. Jadi sebab itu isu-isu ni agak memakan masa untuk kita tangani. Sebab itu benar cepat, benar tu merebak. Serius. Kalau kita bercakap dalam konteks sekarang, kita kena tangkap, kita tangkap, kita nak tuduh mungkin lagi sebulan, 2 bulan mungkin kita tuduh. Nak bicara mungkin lagi 6-7 bulan. Kan? Jadi dia punya impact tak ada. Dulu kalau ada isu ni, kita akan turun tangkap dulu. Tangkap semua garda. Kan? Itu walaupun banyak orang bertikaikan orang-orang ni NGO lah. Lawyer-lawyer ni NGO, orang politik pun ada juga banyak. Kan? Oh, ISA ni kejam sebagainya. Apa yang kejamnya? Singapura ada ISA lagi. Singapura. Ha? Saya selalu cakap bahasa juga 1000 langkah ke depan Singapura pada kita. Dia orang pun ada ISA lagi. Walau dia majoriti Cina. Kan? Melayu berkerat sangat Islam. Dia kekalkan ISA. Brunei ada ISA lagi. Sama. Undang-undang ISA di kita Brunei, Malaysia, Singapura. ISA yang sama. Cuma Singapura dia pendekkan sikit. Dia punya perintah soal siasat tu. Daripada 60 hari ke 30 hari. Itu ya. Tapi dia orang masih kekalkan lagi. Sebab apa? Sebab dia orang tahu, bila masyarakat pelbagai bangsa ni, agama ni, isu-isu perkauman ni akan timbul. Sebab tu Singapura cepat. Ada isu, dia tangkap. Slow. Kita lambat sikit sekarang ni. Ya? Tapi kita nak buat apa? Itu yang dikendaki oleh orang politik. Ya? Sebab tu orang politik tak suka saya. Kita Datuk Ayub ni khas sangat orangnya. Datuk Ayub ni cakap. Dia dah cakap benda fakta lah. Saya tengok dari segi isu aspek keselamatan. Kan politik mungkin dia tengok sokongan. Kan? Orang politik ni sokongan je lah. Dia nak benar election lah. Betul tak? Tak setuju lah. Ni DO dah tak setuju. Kita kena balance. Kena seimbangkan isu keselamatan dengan isu hak asasi. Kan? Kita jangan tengok hak asasi saja. Itu acuan barat. Kita ni ada kita punya sekitaran kita lain. Environment kita lain. Acuan kita lain. Nak banding dengan UK macam mana? Dia majoriti dia orang bukan Islam. Kan? Orang Islam ada juga lah, tak banyak. Kan? Ataupun negara barat. US pun ada Patriot Act. Patriot Act lagi kejam. Dia boleh tangkap mana-mana orang dekat negara mana, bawa balik rumah dia. Ke negara dia. Untuk dituduh. Kan? Tak ada orang komplain pun. Ada tak politician yang komplain? Tu, 2 rakyat kita yang kena tangkap kat Gitmo, kita bawa balik tu. Guantanamo Bay, Cuba. Nazir Lab, Farid Amin. Kan? Kita bawa balik macam ni. 20 tahun di US ditahan. Dia orang dicolek di Bangkok pada tahun 2003. Kan? Dia kumpulan ni lah, kumpulan jemaah Jamiah lah kita tangkap tu kan. Dicolek, dibawa pergi, didera di Afghanistan, separuh mati. Saya letak kat Gitmo 20 tahun. Tak ada orang komplain pun. Ada tak orang politik komplain? Dia cakap pasal human rights. Ada tak? Tak ada. Lawyer mana lawyer? Tak ada. Kan? 20 tahun. Pertama kali saya pergi jumpa dia orang tahun 2006. Saya dibenarkan jumpa. Saya dengar dia orang pegawai pergi jumpa. Orangnya keras. Kan? Itu US yang duk cakap pasal human rights sebagainya lah. Sebab tu kita kena ada undang-undang yang boleh membantu pihak polis untuk mengekang insiden-insiden daripada merebak. Kalau dah merebak, dah jadi rusuhan, tak guna dah. Kami boleh tangkap lah. Tangkap tu dari mahkamah, di penjara lah kan. Tapi orang yang mati ni, kalau ada orang yang meninggal, kan? Dan kalau ikut bancian yang dibuat oleh Merdeka Center, setakat 25 Mei 2025 ni, sentimen masyarakat, ke mana arah tuju dia? Ada 50% yang fokus kepada isu ekonomi. Memanglah, kita boleh cakap lah berkobar-kobar, berdebar-debar kan. Dekat forum-forum mana orang politik sebagainya, pentas politik, ekonomi sebagainya kan. Tapi hakikatnya itulah yang menjadi fokus masyarakat. Kita boleh cakap apa pun, integriti apa kan. Tapi kalau kat bawah harga barang mahal, orang nak cari kerja pun susah.
isu ekonomi yang orang fokus. Tak habis urus kerajaan 8% saja. Ketidakstabilan pentadbiran kerajaan 7%. Isu perkauman 4%. Tak besar kita tengok 4%. Kan? Tapi kalau tercetus, kita tengok impact dah. Besar tak besar impact dah. Habis lari habis pelabur-pelabur yang ada. Sekarang ni pun ni, untuk tahun ini, dalam statistik terbaru saya tengok tu, daripada Januari sampai November tahun ni. Kan? Kita punya pemilikan saham oleh orang luar lah. Dah jatuh 19% dekat pasaran saham tu. 19% tu nilai dah 19 bilion. Ini untuk tahun ni saja ni. Kan? Mungkin dia orang masih lagi agak ragu-ragu tentang kestabilan politik kita. Dia orang takut. Lepas dia orang keluar. Ini untuk tahun ni saja. Jadi fahamkan untuk tahun lepas pun berapa ratus bilion keluar. Kan? Itu tanda-tandanya orang luar tak yakin dengan kita. Kan? Dari segi konteks pasaran saham lah. Walaupun kita tengok dari segi politik kita dah tenang sekarang. Kan? Adalah pergolakan sikit. Tapi pergolakan ini mempengaruhi kestabilan negara kita. Berbalik pada isu ini juga yang berkenaan dengan hak asasi sebagainya lah. Selalu kebiasaannya lah orang yang memperjuangkan hak asasi. Saya ni bukan anti hak asasi dah. Hak asasi dalam Islam pun ada. Tapi kadang-kadang mereka mengeksploitasi term-term, tema-tema ataupun perlembagaan lah. Kita punya perkara-perkara berkaitan dengan perlembagaan, perkara artikel 10. Ini selalu digunakan oleh orang yang hak asasi. Oh, kita ada hak untuk bercakap, kita hak untuk berhimpun, hak untuk berpersatuan. Itu memang termaktub dalam perlembagaan, kan? Artikel 10. Tapi kena tengok juga artikel 10(2). Dia orang tak, itu dia orang tak highlight. Biasanya gerak hak asasi tak highlight. Kita ni artikel 10, kita boleh berhimpun, boleh bercakap, boleh cakap pun. Setiap perhimpunan ke, ucapan kita ke, persatuan kita ke, dia ada hak. Itu yang artikel 10.2 ni. Memang parlimen boleh gubah undang-undang yang menyekat hak-hak tadi. Hak berucap, hak berhimpun, hak untuk berpersatuan. Kalau benda-benda itu boleh mengancam keselamatan negara. Itu juga artikel 10(4). Mana isu-isu kewarganegaraan, bahasa Malaysia. Benda ni dah termaktub dah. Hak istimewa orang Melayu ni. Hak agama Islam. Kan? Kedudukan agama Islam. So benda ni sepatutnya tak boleh dipertikaikan oleh mana-mana pihak. Itu dia orang kena faham ni. Khususnya orang bangsa asing. Ataupun orang bukan Islam lah. Kan? Yang orang muda-muda ni lah. Kalau orang tua-tua ni dia faham. Yang muda-muda ni kan. Yang bila sekolah pun dia start. Bila sekolah dia orang tak masuk sekolah kita ni. Kan? Budak-budak ni yang remaja-remaja ni yang dia orang kena dipahamkan betul-betul ni. Kan? Dia mula pertikaikan, kenapa ada peruntukan untuk masjid? Kenapa peruntukan untuk dia orang punya gereja ke? Tak ada. Sebab kedudukan agama Islam tu memang istimewa dalam perlembagaan Malaysia. Dalam negara kita. Kan? Benda tu tak perlu dipertikaikan. Hak istimewa orang Melayu. Hak kedudukan bahasa Malaysia kita. Itu memang tak boleh dipertikaikan. Kalau dipertikaikan juga, mana orang tak faham. Ataupun yang mau buat tak faham. Grup kumpulan-kumpulan ni lah kita akan ambil tindakan. Kan? So kita jangan ada tolak ansur. Situ kita tak ada tolak ansur. Sebab benda tu dah termaktub dalam perlembagaan. Benda-benda ni yang sekarang ni banyak dieksploitasi oleh pihak-pihak tertentu untuk mencetuskan kegusaran di kalangan orang Islam lah. Kan? Sebab tu saya katakan tadi, kita kena ada undang-undang yang tegas, yang keras. Barulah kita boleh tangani isu. Tidak, kita harap nak tangkap, nak tuduh kat mahkamah. Dia punya impact tu ada kurang, memang tak ada. Itu berkenaan dengan keadaan secara general berkenaan dengan keselamatan lah. Yang kedua saya nak sentuh berkenaan dengan isu apa bentuk-bentuk ancaman. Kalau tanya saya secara peribadi, mungkin yang pertama itu dah dari segi akidah lah, sebab kita orang Islam, kan?